Boleh je, cuma okey. Ubur-ubur ikan lele. Kalau kangen bilang le. kangen. Kan kangen. Tak sampai sebab you tak tahu bahasa Indonesia ke, tak apa. Tak apa. Kita teruskan. Yang penting yang lain tahu. Tak. Okay, jangan cakap separuh-separuh tau. Ya, itu penuh. Ubur-ubur ikan lele. Kalau kangen bilang le. Kangen? Ada my ChatGPT. Apa tu kangen? Saya nak cepat-cepat Google. Oh okey, tak payah cakap ChatGPT, orang dah komen dah. Oh kangen rindu. Apa dengan tangan? Kagen macam mana nak pronounce? Kagen ke kangen? Kangen. Padahal boleh cakap bahasa Indonesia ni, kenapa saya tak pernah dengar kangen ni? Kangen komen. Okay, tak apa, kita belajar. Bahasa Indo betul. Saya Google. Dia semua benda dia nak tanya ChatGPT. Kita banyak boleh belajar, okey, dari ChatGPT ni. Bahawa saya betul-betul berharap orang kita ni memanfaatkan penggunaan AI lah. Tolonglah. I tak ya, I guna you je. Okey. Belajar, ya Allah. Tidak apa. Benar. Okay, teruskan. Okey, macam mana tak faham apa maksud WC dekat profil tu? WC? Oh, World Championship. Sebab apa? Sebab dia cepat. Tak, bukan. Tahun lepas buat kali pertama saya habiskan full Ironman dekat Langkawi. Lepas tu tanpa disangkakan saya dapat qualify untuk World Championship dekat France tahun ni, dekat Nice. Dan memang congrats. Banyak latihan. Mana yang that's so. Yang membuahkan hasil. But also I like to challenge myself lah. Betul saya kata saya baru belajar berenang tak sampai setahun. So maksudnya ada harapan lah untuk berenang juga kan. So you can do it. In 1 year, you can transform. Cuma nak kena bagi tahu awal semua followers yang tengah tengok. Kalau korang tiba-tiba tengok Instagram posting macam tengah berenang all the time lah, sebab dah pandai lah. Oh, so tak boleh lah. You kena document betul-betul daripada awal bila tak pandai ke pandai. You know, one thing which truly makes me appreciate my progress kan. I tak sedar benda ni cuma my kawan yang share. Okay. So, ada sekali bila first or second class I berenang. So bangga lah. So ada my smartwatch. So I tengok lah macam berapa jauh I berenang dan how's my speed. Dan my speed tu teramat slow. Dia tak silap 4 minit per 100 meters. Yang teramat slow. Maksudnya kalau I masuk Ironman ni, I terlalu slow sampai I takkan habis pun dia punya cut off time bagi berenang. Dan itu permulaan. Tapi I tak adalah macam ingat my beginning macam mana. Tapi my kawan ada screenshot dan tu. Lepas tu dia screenshot masa my swimming time bagi Ironman. Padahal dulu I hanya berenang 200 meter je dengan speed yang sangat slow. Dan bila Ironman kena buat 4 km. Ya? Tapi dah 2-3 kali ganda lagi laju. I mean, benda-benda macam ni, you know, you appreciate it lah. So boleh nampak sebelum dan selepas. So for you, baguslah. Bukan setakat kawan-kawan you tahu, satu dunia dah tahu you duyung yang tak boleh berenang kan. So ada video evidence lagi. Video evidence tu telah terpapar luas, disebarkan luas. Nak delete pun tak boleh sebab ramai orang dah repost. So tanpa I ditanya, video tu I sendiri tengok terkejut. Terima kasihlah kepada Ami dan Prima Valley kerana cepat-cepat post. So baik, you can go. I ada gambar you tidur. Itu je I bagi tahu you. Dekat dalam flight yang Ami dah post tu, I ada gambar tu. Ingat, I ni orang yang nyabar. Selepas ni kalau I tak pernah diam saja. Okay, dalam bab ni kita bincang tepi saja lah. Okay, boleh. Okay, semua cakap YB balaslah pantun. Okay, kita dengar. You balas. Pantun apa? Nak balas apa ya? Which one? Tadi yang I cakap tu. Ada jadi ubur-ubur ikan lele lagi. Yelah, ubur-ubur ikan lele lah. Itu pantun lah. Oh, okay. Kalau ubur-ubur ikan lele ni you ke pantun, you boleh apa-apa letak belakang.